Saudara Chow Kon Yeow. Terima kasih saudara speaker, barisan pimpinan serta perwakilan yang saya hormati sekalian. Selama hampir 2 dekad, Pulau Pinang menjadi kubu kuat Pakatan Harapan. Namun hari ini, apa yang saya perhatikan adalah kita tidak boleh lagi mengambil mudah sokongan rakyat. Politik telah berubah. Sentimen rakyat juga berubah. Dan rakyat hari ini mau melihat bukan sekadar slogan, tetapi kepimpinan yang mampu membawa kestabilan, pembangunan dan keyakinan terhadap masa depan negeri. Dalam pada itu, keputusan pilihan raya negeri Sabah turut memberi impak kepada situasi politik di negeri Pulau Pinang. Sebagai pengerusi Pakatan Harapan Negeri, pantas petitik dalam pemikiran saya bahawa pertempuran akan datang di PRU ke-16 adalah tidak mudah yang disangka. Di Sabah, kita sedikit sebanyak dapat perhatikan bahawa angin pengundi begitu senang berubah. Dan walaupun sekian lama wakil-wakil rakyat banyak menabur bakti, namun ia bukan jaminan kepada kengkaman kemenangan di kerusi masing-masing. Menjelang PRU ke-16, tidak dinafikan bahawa landscape politik Pulau Pinang sedang memasuki satu fasa sangat penting yang mana kita harus jujur mengakui bahawa rakyat hari ini sedang berhadapan dengan pelbagai tekanan. Isu-isu nasional, kos sara hidup, pembangunan bandar, kesesakan lalu lintas, kenaikan cukai tanah, tarif air dan kebimbangan terhadap masa depan ekonomi telah menjadi perbualan rakyat di bawah. Situasi politik semasa Pulau Pinang boleh dianggap sebagai stabil, tetapi semakin memasuki fasa persiapan politik menjelang PRU akan datang. Walaupun kerajaan negeri masih kukuh di bawah kepimpinan kini dan gabungan Pakatan Harapan, suhu politik mula meningkat kerana beberapa faktor nasional dan juga tempatan. Umumnya, Pulau Pinang masih dianggap sebagai antara negeri model kepada kerjasama kerajaan perpaduan. Kerajaan negeri yang diterajui oleh Pakatan Harapan masih mempunyai kedudukan yang selesa dalam Dewan Undangan Negeri. Selepas PRN 2023, PH kekal dominan dengan sokongan daripada Barisan Nasional dalam kerangka kerajaan perpaduan. Negara selepas tahun 2018 melalui pelbagai episod ketidaktentuan politik. Kita menyaksikan pertukaran kerajaan, pergolakan politik dan cabaran ekonomi global yang memberi kesan kepada rakyat. Tetapi dalam keadaan tersebut, Pulau Pinang kekal berdiri teguh. Hubungan PHBN di Pulau Pinang masih berjalan baik walaupun berlaku ketegangan politik di beberapa negeri yang lain. Dalam politik hari ini, terlalu mudah untuk mencari populariti melalui perpecahan dan kebencian. Tetapi Pulau Pinang memilih jalan yang berbeza.
Kita memilih politik kestabilan. Kita memilih politik pembangunan. Kita memilih politik masa depan. Sebagai pengerusi PH Pulau Pinang, adalah amat penting memastikan kerjasama antara parti-parti dalam kerajaan dapat diperkukuhkan. Bagi saya, ini adalah penting kerana rakyat hari ini mahukan kestabilan. Pelabur mahukan kestabilan. Anak muda yang mencari pekerjaan dan masa depan juga mahukan kestabilan. Justru pada tahap ini, sentiasa menjadi persoalan adalah keperluan memilih populariti ataupun kepentingan politik. Apa yang pasti, inilah bezanya antara politik populariti dengan politik tanggungjawab. Ada yang menyatakan bahawa kerana ini merupakan penggal terakhir saya sebagai Ketua Menteri, iaitu boleh sahaja memilih jalan mudah, boleh menangguhkan keputusan sukar, boleh mengelakkan tindakan yang tidak popular, boleh memilih politik yang selesa demi menjaga sokongan menjelang pilihan raya. Tetapi saya tidak memilih jalan ini. Sebaliknya memilih untuk meneruskan dasar dan keputusan yang diyakini penting demi kedudukan kewangan negeri, pembangunan infrastruktur dan masa depan negeri Pulau Pinang. Walaupun sedar bahawa keputusan-keputusan tersebut mungkin mengundangkan rasa tidak puas hati dalam jangka pendek. Perikatan Nasional PN terutamanya melalui PAS cuba memperkukuh pengaruh mereka di kawasan-kawasan Melayu di seberang perai dan balik pulau. Walaupun PN dipercayai masih suka menebusi kubur tradisi PH khususnya DAP, mereka kini lebih aktif memainkan isu seperti kos sara hidup, perumahan, peningkatan cukai, pembangunan tidak seimbang dan sentimen elit bandar. PN melihat Pulau Pinang sebagai negeri strategik untuk membina momentum politik nasional, khususnya selepas prestasi baik mereka di beberapa negeri Melayu pada PRN tahun 2023. Saya minta 1 minit lagi. Boleh. Yang Bapak boleh. Satu lagi perkembangan penting, isu had dua penggal Ketua Menteri yang mula menjadi perbincangan politik negeri. Walaupun kerajaan negeri menyatakan tiada pindahan segera dibuat, isu penggantian masa depan tetap menjadi perhatian, membabitkan penyusunan pelapis, mengimbangi pengaruh dan di antara lama dan baharu serta mempersiapkan kepimpinan pasca Ketua Menteri. PRU akan datang bukan sekadar soal siapa yang paling kuat berkempen. Ia adalah soal siapa yang rakyat percaya mampu memimpin ketika keadaan menjadi lebih sukar, kerana negeri ini memerlukan kepimpinan yang matang, kepimpinan yang stabil, kepimpinan yang berani membuat keputusan. Sejarah tidak selalu mengingati pemimpin yang memilih jalan paling mudah. Sebaliknya, sejarah lebih menghormati pimpinan yang sanggup mengambil jalan sukar demi memastikan negeri dan rakyat terus mempunyai masa depan. Dan perjuangan ini mesti diteruskan demi Pulau Pinang, demi Malaysia yang lebih maju
lebih stabil dan lebih berdaya saing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Saudara Chow.